pelakon kanak-kanak terbaik. Jom. Calon-calon pelakon kanak-kanak terbaik. Putri Rafasha, Telaga Suriram. Jordan Kwan, Gold. 不打我，不是。 Liang Liang, You Are My Son. 你骗人！我不要。 Aiden Wu, Blooms of Happiness. 高板，你要自己自我。 Kiss Aisyah, Baba. No break rules. Baiklah, dengan itu, pemenang kategori pelakon kanak-kanak terbaik FFM ke-34 Jeng jeng jeng. ialah Wow. sekali Andy. 1, 2, 3. Putri Rafasha, filem Telaga Suriram. Dimensi anak kecil yang penuh misteri dan rahsia dengan emosi dalaman membawa tuah kepada Putri Rafasha sebagai pelakon kanak-kanak terbaik di FFM 34 dalam filem Telaga Suriram. Alhamdulillah. Wow. Thank you Finas. Terima kasih FFM kali ke-34 untuk anugerah ini. Terima kasih Mami, Daddy. Oh, ada timer. Okey. Pengarah, kru dan semua orang yang pernah bantu saya, juga peminat saya kalau ada. Okey, terima kasih. Okey, tahniah diucapkan.